Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, video kali ni lebih simple tapi lain pada biasa sikit. Macam apa semua tahu, saya memang banyak test top speed motor lah. Okay, macam-macam brand, macam-macam model dah test. Dan setiap motor dia ada ralat yang tersendiri. Ralat tu maksudnya perbezaan antara bacaan speedometer dekat pedometer dan juga bacaan GPS lah. Kalau kata untuk bagi hampa senang faham lah, okey, dia punya ralat tu kalau untuk normal, dia punya perbezaan antara speedometer, pedometer dan juga GPS adalah dari 10 hingga 15 km sejam. Okey, kalau bawah pada 10, maksudnya meter tu boleh dikatakan meter berat dan agak accurate lah. Tapi kalau perbezaan ralat tu melebihi daripada 15, contoh macam beza dalam 20 kmj, beza 25 kmj, maksudnya meter tu ringan lah. Jadi apa yang saya nak buat hari ni adalah alang-alang saya naik kereta ni dan saya on the way nak masuk pulau lah, nak balik rumah. Saya akan lalu jambatan kedua Pulau Pinang. So saya nak cuba test tengok perbezaan ralat antara kereta HRV ni, dia punya speedometer dan juga bacaan GPS. Sebab selalu kita nak test motor, kita tahu lah motor meter ringan kan. Orang kata meter motor ni dia lebih ringan berbanding dengan kereta lah. Kita duk dengar mitos macam tu. Jadi hari ni saya nak test betul ke tak. Kita nak tengok meter kereta ni adakah dia lebih accurate pada motor ke lebih kurang sama aja. Okay, so jom sama-sama kita saksikan. Let's go. Okay, tapi saya nak ingatkan kat apa, ni bukan video top speed Yang ni saya cuma akan test based on cruising speed lah. So mungkin saya akan maintain speed dalam 1.2, lepas tu 1.4 dengan 1.6 kot. Saya tak bawa laju sangat. Saya cuma nak tengok perbezaan ralat tu adakah lebih kurang sama macam motor juga ke meter kereta ni memang lebih berat berbanding dengan meter motor. Setakat ni lebih kurang 130 km sejam. Kita akan cuba bawa laju sikit. Kita try 1.4. Ni 1.40. Okay, kita akan naik lagi 150 km sejam. 160 km sejam. 170 km sejam. Kita try tekan 108 lah. Okey, 180 km sejam. Okey guys, sekarang kita akan test dengan kereta Suzuki Swift pula. Kita tengok dia punya bacaan tu sama ke ataupun ada beza antara Honda HR-V dan juga Suzuki Swift. Let's go. Okey, so sekarang kita akan start dengan 100 km sejam. Okey, kita cuba maintain 100 km sejam. Okay, lebih kurang lebih kurang 1 km sejam dekat pedometer. Kita akan naik sikit kepada 1.2. Okey, 120 km sejam. Kita cuba maintain. Okey, 120 km sejam pedometer. Seterusnya kita cuba naik 1.4 pula. Lebih kurang 140 km sejam. Okey, cukup lah kot. Sebab ni bukan video top speed. So, sekejap lagi saya akan tengok berapakah dia punya bacaan GPS. Okey guys, jadi itulah dia perbezaan antara bacaan speedometer dan juga bacaan GPS untuk kereta Honda HR-V dan juga kereta Suzuki Swift. Jadi untuk kedua-dua model kereta ni kita dapat result yang sama, iaitu 140 km sejam pedometer bersamaan dengan 135 km sejam GPS. So apa yang kita boleh simpulkan adalah perbezaan antara bacaan speedometer dan juga GPS untuk kereta adalah lebih kurang 5 km sejam sahaja. Untuk model lain saya tak pasti, tapi untuk kereta Honda HR-V dan juga Suzuki Swift ni, inilah hasil dia. Jadi untuk motor-motor kat luar sana yang mana yang perbezaan bacaan speedometer dan juga GPS lebih kurang 5 km sejam sahaja, contohnya macam motor KTM, maksudnya meter dia tu meter berat dan sama dengan kereta. Bukan meter tipu, bukan meter ringan lah. Apa-apa pun saya harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu dan semoga bermanfaat. Ok guys, so rasanya sampai sini video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.